kita, faham tak? Profile yang kita tunjuk macam enforcement tu. Dan sebenarnya pendidikan, hutang-hutang tu gemulah tu patutnya diselesaikan, tak boleh kita sambung. Dia kata memang dah selesai dah, tapi kami sambung. Kenapa? Sebab orang tu mati, kamu bagi atas adik-beradik dia macam saya, kamu sambung pada saya pula. Faham tak? Kita cakap undang-undang kan, kamu sambung, tapi kamu maknanya kamu tumpang lagi interest dia tu, riba atas enforcement. Kamu kena tukar nama orang hidup. Walaupun hutang dia kamu bayar, daripada hutang dia pinjaman ataupun dia pendidikan tinggi, bayar settle habis, tapi surat tu mai tarikh baru 1 bulan 2026, 10 bulan ke kan, tapi dia tamat sebelah 2010. Hak saya punya 2010 1DB. Bila dah habis 1DB, kamu sambung lagi, dia jadi macam bersambung tak? Lepas tu dia jatuh kripto, kita nak bagi ke orang duit macam tu ke? Duit cara kripto boleh ambil, saya nak buka kod tu boleh, tapi kod tu saya kata dia kena ada pegawai saya tu, timbalan tu dia tahu siapa dia. Kalau tak tahu pun kena jaga amanah, macam Google Play. Tak boleh ambil kod tu, nanti takut bila duduk kat kita, kita punya polisi orang tahu terbuka, tak boleh juga, dia kena ada government. Sebab kripto, wang dia ada mencampur aduk dengan asing dan pendatang asing dengan sindiket dadah. Dia bercampur aduk. Jadi kita nak klarifikasikan dia supaya dia tak bercampur daripada WhatsApp, dia datang ke elektrik, pendaftaran elektrik, ataupun pendaftaran yang berkait dengan GST yang nak dikaji SST. Barang apa yang tak ada SST, yang ada SST, bank mana yang disimpan, tempat mana yang disalurkan bank-bank tu, kredit, macam mana kredit, macam mana National Bank boleh bagi pada kredit, apa syarikat-syarikat yang macam tu. Yang berkaitan tu kena perinci, bukan susah pun, tak payah buat bagi susah, senang je. Tengok, okey ni syarikat misalnya bank community dia kan banyak, jadi dia kata yang ni dekat sini ada dana, ada apa semua, satu tu kira ada semua dia di bawahnya. Jarang orang buat, orang-orang yang buat macam tu di Facebook, di media, jarang. Bank bodoh saja yang buat macam tu, selalunya community. Dia dapat KPKT, tapi di bawah syarikat dia dibagi lesen ke PKT, pelantikan untuk yang lesen untuk meminjam dan mengurut wang kan, tapi dia melakukan perkara-perkara yang bertentangan, bersalah undang-undang. Ambil apa-apa yang tentera saya tengok, atau anggota polis yang kabret pangkat SPM, tak ada duit kan, pergi pinjam. Bila pinjam tak ada duit, jadi kita tahu dia orang gaji tak cukup, pinjam. Bila pinjam, kamu boleh tak? Kenapa kamu boleh bagi pula kat penalan, dan juga kat penalan tak apa, tak bagi kat bank. Kamu kata tak apa, dia tak guna apa semua bank tu, pengurut wang tu, komuniti sebagainya tak guna.